Seorang pemegang kad agensi pelarian pertubuhan bangsa-bangsa bersatu didakwa di Mahkamah Session Butterworth atas dua pertuduhan melakukan sumber maram serta amang seksual terhadap anak perempuannya 2 minggu lalu. Lelaki etnik Rohingya berusia 37 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Zulhazmi Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, buruh itu didakwa melakukan sumbang mahram terhadap anak perempuannya yang berusia 15 tahun di kediamannya di Pengkalan Macang, Sungai Dua pada 8 Mac lalu. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 376B Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang daripada 5 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun dan sebatan. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap anaknya dengan cara memegang payudara di lokasi sama pada 12 Mac lalu. Atas perbuatan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan sebatan. Hakim membenarkan tertuduh dikad jamin RM22,000 bagi kedua-dua pertuduhan berserta 2 penjamin tempatan. Selain itu, mahkamah turut memerintahkan tertuduh untuk lapor diri di Balai Polis Berhampiran serta dilarang mengganggu mana-mana saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Kes akan disebut semula pada 9 Mei depan bagi surahan laporan perubatan mangsa.